Waktu Nabi dihalau, mereka beratur di jalan keluar kampung. Semua penduduk kampung beratur dan mereka membaling batu dan kayu ke tubuh Nabi, sehingga kata para sahabat, darah mengalir daripada hujung kepala Nabi hingga hujung kaki Nabi SAW. Allah menghantar malaikat yang menjaga gunung. Lalu malaikat pun datang meminta izin, "Ya Rasulullah, lau syi'ta an utbiqa alaihimul akhshabain." Allah bagi izin, kalau kamu nak, aku hempapkan bukit bukau gunung ganang ini di atas penduduk Taif. Rasulullah yang masih berlinangan darah, Nabi kata, "Jangan. Sesungguhnya aku berdoa supaya ada di kalangan anak cucu mereka, mereka sembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman media sosial yang tanpa sempadan, di saat manusia lebih cepat menilai daripada memahami, timbul persoalan untuk kita bertanya, bagaimana sebenarnya cara berdakwah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan bermula dengan celaan atau makian, tetapi dengan akhlak yang baik, bukan dengan paksaan tetapi dengan rahmat dan juga hikmah. Baginda tidak terus menghukum orang yang salah, tetapi baginda mendekati manusia mengikut kemampuan mereka. Baginda mendengar sebelum berbicara dan memahami sebelum menegur. Inilah yang sangat kita perlukan hari ini. Di media sosial, dakwah bukan sekadar menulis ayat keras atau memetik dalil tanpa hikmah. Sebaliknya, dakwah Nabi mengajar kita untuk menyampaikan kebenaran tanpa merendahkan kepribadian seseorang. Apabila berbeza pendapat, baginda memilih lembut bukan menghina. Apabila berdepan kesilapan, baginda memilih mendidik bukan memalukan. Begitulah yang perlu kita laksanakan dalam kehidupan seharian kita sebagai pendakwah. Pengaplikasian dakwah Nabi bermula dari sekecil-kecil perkara. Kita mesti jujur dalam setiap urusan, sabar ketika mendapat ujian, dan sentiasa berakhlak mulia walaupun tidak diperhatikan. Di tempat kerja, kita perlu jujur dalam tindakan. Di rumah, kita perlu bersifat penyayang, kerana dakwah paling berkesan bukan hanya pada kata-kata tetapi pada contoh hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya mengubah masyarakat bukan kerana suara yang kuat tetapi kerana akhlak yang konsisten walaupun ada yang menolak. Hari ini, jika kita ingin meneruskan dakwah Nabi, kita mesti mulakan dengan diri kita. Jadilah Islam yang menenangkan, bukan yang menakutkan. Kerana Islam itu indah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik contoh dakwah sepanjang zaman. Ingat, tugas dakwah adalah tugas terbaik yang membuka jalan ke syurga. Cacian atau hinaan terhadap pendakwah itu ada, tetapi ia juga datang dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mampu menyambung risalah Nabi, bukan dengan suara yang lantang tetapi dengan suara yang menenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من صليت بكل الأنبياء